Semalam Kementerian Kewangan telah pun dengan secara rasminya mengeluarkan kenyataan memo terkait dengan bayaran fasa pertama STR 2026 yang mana kita sedia maklum bakal bermula pada minggu hadapan hari Selasa 20 hari bulan Januari 2026. Okay, ada beberapa perkara yang mungkin menjadi perhatian yang mana sekarang ini sedang berlegar di media sosial mengatakan bahawa berhati-hati kalau anda memberikan info yang tidak tepat, info yang salah ataupun maklumat yang mungkin mengelirukan, pihak Kementerian Kewangan Kerajaan berhak untuk menarik balik kelulusan STR 2026 yang telah pun diberi kepada anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, semalam telah pun dikeluarkan kenyataan secara rasminya walaupun telah pun diketahui sebelumnya bahawa bayaran akan dilakukan bermula daripada minggu harapan 20 hari bulan Januari. Cuma kenyataan rasmi itu baru dikeluarkan semalam berkaitan dengan perincian-perincian lainnya untuk informasi anda di luar sana. Dan yang menarik perhatiannya hari ini banyak berlegar di media sosial berkaitan dengan satu perkara yang telah pun dinyatakan dalam memo yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Okay, Amin nak tunjukkan sedikit petikan apa yang telah pun diberitahu oleh Kementerian Kewangan, mungkin boleh menjadi sedikit panduan dan informasi kepada anda. Kita tertera di sini diberitahu bahawa kelaikan STR adalah berdasarkan had pendapatan seperti yang ditetapkan selaras dengan amalan terbaik bagi pelaksanaan program bantuan sosial. Setiap permohonan turut melalui proses semakan dan verifikasi dengan pelbagai agensi kerajaan bagi mengesahkan kelaikan pemohon. Bagi pemohon baru selain daripada had pendapatan, semakan berkala akan diadakan setiap suku tahunan untuk menyemak pemilikan kediaman, pemilikan kenderaan, pemilikan perniagaan serta rekod bekerja atau menetap di luar negara. Semua pemohon bertanggungjawab memberikan maklumat yang tepat dan benar dalam permohonan mereka. Sekiranya didapati wujud maklumat palsu atau tidak tepat, tindakan undang-undang boleh diambil. Kerajaan juga berhak menarik balik mana-mana bantuan yang diluluskan sekiranya berlaku ketidakpatuhan. Jadi petikan ini sebenarnya yang menjadi panduan yang sedang viral di media sosial sekarang ini mengatakan pihak kerajaan ada berkemungkinan besar akan menarik balik kelulusan STR yang telah pun diberikan jika didapati anda memberikan maklumat palsu dan sebagainya. Jadi sewaktu kemas kini itu pastikan maklumat yang diberikan adalah tepat. Sebagai contoh, maklumat pendapatan dan sebagainya itu perlu diisi ataupun diberikan dengan tepat agar tidak berlaku informasi yang tidak tepat ataupun palsu diberikan kepada pihak lembaga hasil dalam negeri untuk semakan. Dan harus diingatkan sekarang ini kelulusan akan disemak secara berkala. Ini bermakna kalau katakanlah anda lulus fasa pertama, tidak bermakna secara automatik ataupun 100% confirm anda akan lulus untuk fasa-fasa yang berikutnya. Jika kalau katakanlah pihak lembaga hasil dalam negeri dapat informasi terkini, sebagai contoh maklumat pemilikan kenderaan ataupun rumah yang anda baru beli dan sebagainya, kesemua ini memainkan peranan terhadap kelulusan untuk STR 2026 anda. Jadi kalau anda lulus STR 2026 pembayaran fasa pertama sebagai contoh, selepas itu anda ada beli sebagai contoh 2 rumah tambahan, jadi dapat dikesan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri, ini mungkin akan mengganggu gugat status kelulusan untuk pembayaran fasa kedua dan fasa-fasa yang berikutnya. Okay, sebenarnya perkara ini adalah asas sebelum ini juga Amin yakin pihak lembaga hasil dalam negeri ada melakukan semakan. Cuma untuk tahun 2026 ini mungkin lebih tegas, lebih-lebih lagi sekarang ini kalau anda perasan, ramai yang telah pun tidak diluluskan untuk STR 2026, terutama sekali untuk pembayaran fasa pertama kerana pihak lembaga hasil dalam negeri telah menyemak di pelbagai agensi untuk melihat pemilikan kenderaan, pemilikan rumah dan pendapatan serta sebagainya yang terkait dengan diri anda. Semua aset yang pihak lembaga hasil dalam negeri dapat kesan kepunyaan anda sebagai contoh, itu akan menjadi sebagai penanda aras untuk menentukan kelulusan sama ada anda layak ataupun tidak diluluskan bagi STR 2026 ini. Pada Amin tak perlu risau kalau katakanlah pendapatan anda adalah di bawah daripada RM5,000 seperti yang telah pun ditetapkan dan sememangnya anda tidak mempunyai rumah lebih daripada satu sebagai contoh,
ataupun kenderaan yang mewah tidak dimiliki, atau anda tidak ada perniagaan yang mungkin menghasilkan pendapatan yang lumayan, kesemua ini kalau tidak ada, jangan risau, anda berkemungkinan besar akan diluluskan dengan sewajarnya asalkan anda menepati syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Okey, untuk sedikit rujukan berkaitan dengan bayaran fasa pertama yang bakal dilakukan pada minggu hadapan melibatkan hanya 2 kategori sahaja bagi mereka yang masih keliru. Kedua kategori tersebut adalah untuk kategori isi rumah dan juga warga mas tanpa pasangan. Bujang tiada STR 2026 hanya menerima sara setiap bulan sebagai ganti. Jadi untuk bayaran minggu hadapan untuk kategori isi rumah sebagai contoh yang berpendapatan RM2,500 dan ke bawah yang tiada tanggungan menerima RM200, satu ke dua orang tanggungan RM300, tiga ke empat orang tanggungan RM400 dan lima ataupun lebih orang tanggungan RM500. Manakala untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,501 ke RM5,000 yang tiada tanggungan RM100, satu ke dua orang tanggungan juga RM100, tiga ke empat orang tanggungan RM150 dan terakhir lima ataupun lebih orang tanggungan RM200. Okey, seperkara lagi yang ingin Emin jelaskan sedikit dalam video pada kali ini adalah berkaitan dengan kelulusan kategori yang telah pun diberikan kepada anda. Ramai sebenarnya tahun lepas sebagai contoh diluluskan atas kategori isi rumah pendapatan RM2,500 dan ke bawah, tapi tahun ini diluluskan atas kategori M40 iaitu pendapatan RM2,501 ke RM5,000. Harus diingatkan pihak lembaga hasil dalam negeri menyemak segala pendapatan yang anda terima, bukan pendapatan anda saja digabungkan dengan pendapatan isteri ataupun pasangan anda. Jadi pendapatan isi rumah ini adalah merangkumi pendapatan kasar kedua-duanya, suami dan isteri, dan kalau katakanlah anda ada anak yang tinggal dalam satu rumah juga dapat dikesan bekerja, itu juga akan memainkan peranan dalam penentuan untuk pengiraan pendapatan isi rumah ini. Mungkin tahun-tahun sebelum ini pihak lembaga hasil dalam negeri tidak dapat mengesan berkaitan dengan perkara ini seperti dinyatakan sebentar tadi. Untuk tahun 2026, semakan yang dilakukan adalah lebih teliti. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.